الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Marilah kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah kurniakan kepada kita ketenangan, Allah kurniakan kepada kita kelapangan, Allah kurniakan juga rasa bahagia dengan dinikmati bersama kesihatan yang baik. Pada masa sama Allah kurniakan juga kepada kita pasangan yang baik, anak-anak yang jadi soleh-solehah, keturunan yang baik-baik. Allah jauhkan kita daripada semua benda-benda yang buruk, perkara-perkara yang buruk, termasuklah perangai yang buruk, akhlak yang buruk, sifat-sifat yang buruk. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah lorong, Allah pandu, Allah bimbing kita sepanjang kita hidup ni, supaya dijauhkan kita daripada semua benda-benda buruk itu tadi, daripada diri kita maupun keluarga kita. Paling yang kita harap Allah terimalah apa yang kita buat sebagai amalan untuk dipersembah kepada-Nya, dan Allah redha dengan apa yang kita ada pada hari ini dan kita laksanakan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia daripada Tuan Haji Pengerusi Surau An-Nur, Timbalan Pengerusi Setiausaha Pendahari Ahli Jawatan Kuasa Surau, terusnya Tuan Imam yang bertugas, Tuan Bilal yang bertugas, Ahli Jawatan Kuasa Muslimat Surau An-Nur, seterusnya tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang Allah rahmati, Allah kasihi dan Allah rindu sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini sekali lagi pada bulan yang baru bagi membicarakan satu topik yang berkait rapat tentang harta yang kita ada, iaitu dan juga berkaitan tentang pusaka. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang Allah rahmati sekalian, kita berhenti pada tajuk harta sepencarian. Kita masih duduk dekat satu tajuk namanya harta sepencarian. Harta sepencarian semua kita tahu bukan sekadar nilai di kertas, tetapi kisah dua jiwa yang pernah hidup bersama dengan doa yang sama, dengan pengorbanan yang tidak pernah dihitung. Dia lahir daripada tangan suami yang mencari rezeki dan tangan isteri yang menjaga rumah dan menenangkan hati. Dua usaha yang berbeza, tetapi bertemu di jalan yang satu, iaitu jalan membina keluarga. Maka ketika itu harta itu dinilai, ingatlah bahawa dia bukan dalam waktu itu hak aku ataupun hak kamu, tetapi istilah yang tepat adalah hak kita, yang dibina dengan kasih, yang dibaca dengan sabar dan direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta sepencarian itu bukanlah tentang jumlah, tetapi tentang keadilan, tentang menghormati usaha pasangan, dan tentang keberkatan yang lahir dari menghargai perjalanan yang hidup bersama. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang Allah rahmati sekalian, semua kita sedia maklum bahawasanya harta sepencarian adalah harta yang datang selepas kahwin, atau harta yang sebelum kahwin tetapi dimajukan bersama selepas perkahwinan. Jadi kita dah bagi contoh, saya yakin orang Surau An-Nur ni faham sangatlah berkaitan harta sepencarian. Cuma tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kita berhenti hari itu pada situasi kematian.
Di mana harta pencarian tak boleh duduk-duduk menung. Nak pergi mahkamah lah. Yang awak nak ke mana siap cantik tu? Nak pergi mahkamah. Kenapa? Nak tutup harta pencarian. Kenapa pula? Saja. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh saja-saja. Dia bersebab. Dia ada 3 sebab Tuan Haji Puadah. Pertama sekali yang kita lalu, sebab mati. Baru boleh tutup. Tak mati tak boleh tutup. Kita nak tengok sebab lain. Cuma sebab mati ni Tuan Haji Puadah, kita dah kongsi 2 cerita. Cuma hari ni Tuan Haji Puadah, saya nak sambung ada 1 cerita lagi. Mula dengan cerita. Ada seorang puan ni datang ke pejabat saya. Datang ke orang Negeri Sembilan. Datang ke rumah, datang ke pejabat saya. Ustaz, biasa Tuan Haji Puadah, kalau puan-puan datang, biasanya saya buka pintu, tak tutup pintu pula. Biasanya begitu. Jadi tiba-tiba puan ni datang seorang. Ustaz, saya mohon izin tutup pintu boleh? Kenapa pula puan? Saja? Saja pula. Saya pun agak tu nak buat. Sebab bawah meja saya ada kayu tu je. Dia buat perangai gibah tu je. Boleh lah, boleh. Dia kata boleh tutup. Kenapa puan? Macam ni Ustaz, saya sebenarnya takut ada orang dengar, takut staff Ustaz dengar, biar kita dia dengar. Yelah, apa cerita ni puan? Saya ni Ustaz, suami baru mati, baru meninggal, baru mati. So ceritanya, suami dan saya ni ada rumah, loan saya. Tapi saya ni tak tahu Ustaz, ilmu tak ada Ustaz. Cinta punya pasal Ustaz, loan saya. Tapi rumah ni letak nama suami. Hari tu bulan lepas saya cerita, suami letak nama isteri. Yang ni letak nama loan isteri, tapi letak nama suami. Yang ni jadi jarang berlaku. Tetapi berlaku Tuan Haji tak pelik kan? Sebab cinta punya pasal Tuan Haji Puadah. Itu sebab saya kata, bagi tahu ke anak-anak Tuan Haji Puadah, nak cinta tu biar berbatas sikit lah. Kalau bak potong kek ke pegang tangan ke, itu boleh lah. Tapi kalau bak harta ni, hati-hati lah Tuan Haji Puadah. Tak payah cinta sampai ke harta ni, tak payah lah. Mengarut banyak Tuan Haji Puadah ke pergi. Belum cerai ni, belum sembang cerai lagi, tak tengok pula selesai cerai cerita lain pula. Bukan saya tak, tapi mak ceritanya tak lagi lah. Ada pernah lah cerita ke orang muda kaki tangan awam tu, kebanyakan orang tak kahwin depan dari isteri, nasihatkan jangan duk cinta takkan lah. Cinta ni boleh lah, cuma cinta punya harta ni tak payah lah. Harta sendiri, beli duit sendiri. Kalau join loan, ialah kadang-kadang nak rumah selesa kena join loan juga Ustaz. Tak apa dah, kalau join loan boleh terima lah, tapi belanja ada sikit apa benda yang berlaku. Kalau berlaku kematian, perceraian, macam mana nak buat. Perempuan join loan tu sebab dia dua-dua bayar, okey lagi. Yang ni seorang yang bayar, sebab isteri ni cikgu, dia yang bayar. Saya tak tahu, saya pun tak korek dan tak lah suami dia kerja apa, tak apa lah. So cerita Tuan Haji Puadah, dia cerita macam mana. Suami dia mati, meninggalkan dia. Suami mati, meninggalkan isteri. Kebetulan si mati ni tak ada anak lelaki. Dia ada 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. So dia datang ke pejabat, dia nak tanya, nak pastikan ni, yang adik-beradik dia ni betul ke dapat? Dia tanya itu, nak tanya itu. Betul ke adik-beradik suami saya dapat? Berapa adik-beradik puan? Adik-beradik si mati? Tak banyak Ustaz, tapi boleh kira ramai juga lah. Siapa? 3 lelaki, seorang perempuan. Okey. Soalan pertama saya, dia orang ni dapat, si mati ni tak ada mak ayah dah mati dulu. Si mati ni adik-beradik ni ada umur boleh tuntut ke Ustaz? Saya jawab tu lagi, kalau tanya surah An-Nur punya orang pokok boleh jawab. Di sini orang cakap je ke? Jangan main-main. Saya kata kalau jumpa orang Korea surah An-Nur, dia jeli daripada buat ni. Saya kata tu, itu tak boleh jawab. Kalau dia jawab macam tu ke? Saya kata tak buat. Boleh dapat ke tak dapat tuan-tuan dan puan-puan? Tak boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia tak ada anak lelaki. Kedua dia, kalau tak ada anak lelaki tak boleh. Kalau dia ada ayah, okey lagi. Tak ada ayah juga.
Yang ketiga ni tengok orang yang ketiga. Bukan orang ketiga tu orang ni, bukan maksud orang ketiga tu. Jenis yang ketiga siapa? Cucu lelaki daripada anak lelaki. Ada tak cucu? Anak lelaki pun tak. Macam mana datang cucu lelaki? Anak perempuan semua. Kalau macam tu senang cerita. Maka adik-beradik ada bahagian. Isteri dapat berapa? 1/8. Sebab apa isteri 1/8? Sebab dia ada anak. Bukan dia ni ada anak, si mati ni ada anak. Maka isteri automatik dapat 1/8. Anak perempuan lebih seorang 2/3. Ni adik-beradik. Adik-beradik menghabiskan bagi 2 nisbah 1. Ada orang tanya macam mana nak kira tu Ustaz? Dulu belajar matematik pecahan mana ada nisbah? Ada orang tanya macam mana Ustaz? Dulu saya belajar saya ni guru matematik. Okey, senang. Saya guru matematik lagi senang saya nak cerita. Sebab dulu kalau pecahan senang kita kira 1/8 2/3 tu tiba ada nisbah. Macam mana boleh kira? Tak pelik. Saya kata tolak dulu pecahan, bagi, baru kira kepada 2 nisbah 1 tu lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tolak dulu 1/8, duit 40,000 tu, duit 100,000. Tolak 1/8, tolak 2/3. Baki tu macam mana nak buat? Kira kepala. Lelaki Allah kata apa? 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Darah 3 darah 2 berapa? 6. 1 darah 1 1 campur 6 7. Maka baki tu bagi 7. Saya buat pengenalan sikit-sikit cara kira. Orang tu ada cikgu ajar waktu perkiraan tak terkejut. Aku pensat pula waktu mengira tu cerita sikit lah. Macam tu baki ni kira 7. Baki tu kira 7. So bahagi 7 dapatlah akan dapat 1 bahagian punya nilai bagi kat orang perempuan ni. Yang lelaki darab 2 lah. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan nanti perempuan ajar balik cerita tu soalan pertama ni. Oh maksudnya dapat ni Ustaz. Okey, yang saya tutup pintu tadi bukan apa Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okey, ada tak cara saya tak nak bagi pon, saya tak nak bagi kongsi bahagian pusaka ni, khususnya rumah yang saya punya loan ni pada report tuan? Ada tak cara ni Ustaz? Dia bisik kat saya, tak ada bisik kat telinga, cakap pelan lah. Dia cakap pelan-pelan, ada tak cara ni Ustaz? Jawapannya Tuan Haji Muhammad tak ada cara. Kalau ingat dia jumpa peguam orang, peguam, bukan saya cemuh peguam Tuan Haji Muhammad, saya cerita awal-awal. Kalau tanya peguam memang confirm ada cara. Saya memang tak bagi cara-cara main foto ni, tak bagi Tuan Haji Muhammad. Haram makan. Kalau Tuan Haji orang beriman, takutkan neraka, tahu Allah itu wujud, kita beriman pada Nabi, beriman pada Allah, jangan buat benda-benda merampun. Jangan ambil hak orang, jangan ambil hak impor jual. Sekalipun impor jual itu penyombong yang amat, lantak ke dia sombong, lantak ke dia. Walaupun dia mengutuk kita dalam status WhatsApp, lantak ke dia, lantakkan dia. Tuan Haji Boya marah juga, tapi dalam bab pusaka jangan buat kita menzalimi dia. Dia zalim kat kita tahu. Bukan maksud dia buat tu halal, tak. Dia ada bahagian dia duduklah neraka. Jangan sama-sama neraka. Itu konsep. Takut duduk dalam neraka sama-sama jumpa. Yang tu risau. Awak pun ada. Awak pun ada perkenalan dalam tu. Kita tak nak macam tu. Dia kita ni lain sikit martabat dia. Dia nyombong kita, lantakkan dia. Kita buat benda baik. Tuan dibaca. Baik. Cerita dia rumah ni loan dia. Ustaz cuba kira Ustaz, loan saya ni Ustaz, suami macam mana ni Ustaz? Suami rumah loan dia rumah suami. Macam mana nak kira Tuan Haji buat? Kira nilai rumah semasa. Kira nilai rumah semasa. Berapa rumah semasa ni anggaran sekarang? Banyak Ustaz. Saya ambil dulu 400,000. Isteri dikira rumah ni Tuan Haji buat dikira sebagai rumah suami, bukan rumah isteri, rumah suami. So isteri dapat berapa? 1/8, 50,000. Walaupun dia yang bayar, dia dapat 50,000 je. Anak perempuan setiap orang dapat 88,000. 888 89 setiap orang. Tu
abang ipar dia tu, abang ipar 3 orang tu dapat setiap orang tu 23,809. Ada sen setiap orang, 3 orang ni 23,000. Yang adik-beradik perempuan, adik ipar dia yang perempuan dapat 11,904. Juga ada sen. So ni dah nampak tak? Saya dah kira, okey puan, nampak tak? 23,000 sudah ni. Itulah nilai bahagian yang dia orang tu boleh datang tutup. So bila dia tengok macam ni tuan jadi ibu ajar, dia kata, Ustaz, kalau saya sekupang pun tak nak bayar kat dia, boleh tak? Tak boleh. Sebab dia boleh datang menuntut. Kalau puan main tipu, kalau dia cabar kat mahkamah, puan juga yang tersupung. Tak pasal-pasal masuk dalam penjara. So saya ingatkanlah, orang kita neraka tak takut sebut penjara, baru takut penjara. Ada macam tu kalau neraka, neraka. Ada macam tu penjara dia tegak sikit, tulang belakang lurus sikit. Ada lain sikit tu ni boleh kena terpaksa pakai perik. Tapi memang betul tu. Betul kalau tipu khian, apa tu tipu dalam mahkamah, penjara tu je. Elok sikit jangan buat jahat dengan orang. Tak pasal-pasal merasa duduk dalam penjara. Elok duduk kat tempat surah An-Nur je nanti. Elok minggu ni ada program besar ni. Tak pasal-pasal tak dapat makan kambing minggu ni. Merasa lah sebenarnya pada saat ni makan ikan hari-hari sebenarnya banyak. Saya tahu saya pernah masuk. Bukan saya jadi pun, bukan jadi tu, bukan saya kena tangkap bubur dalam tu. Masuk jadi penceramah lah, tengok makanan dia orang tu. Tuan-tuan dan puan-puan beringat, saya kata puan, senang je puan tutup harta pencarian. Tutup sekurang-kurangnya puan tak dapat. Bukan sekadar dapat 50,000, kemungkinan puan akan tambah lagi. Puan tunjuklah bukti, sebab puan kata puan yang bayar loan puan lawan kat mahkamah. Mana tahu puan menang satu rumah tu dapatkan puan, tak bayar apa rakyat. Oh ya, tak boleh. Ada cara macam tu. Itulah cara ni, tu halal. Lawan kat mahkamah, tunjuk bukti. Itu sebab saya kata kena ada bukti tu. Mesti ada bukti sebab dia cikgu, dia tunjuk, dia tolak loan dia tu. Dia kata bawa dalam mahkamah, lapis. Sebab nanti dalam mahkamah dia akan jumpa balik tu. Dia bagi pon. Satu tip saya kata, pergi panjang ke Mahkamah Tinggi Syariah, buat harta sepencarian. Yang kedua, jangan gaduh dengan ipar tu sana. Sebab kita nak bincang dengan dia orang ni, harta sepencarian. Jangan gaduh. Dua benda ni yang kena jaga. So Alhamdulillah tu nanti buat jadi diikut harmoni lah keluarga ni. Saya tak follow up dari game ni, memang tutup. Cuma proses, cuma dia tak cerita. Biasalah orang kita kalau dah sonok tak cerita lah. Dia kalau sedih dia tak balik. Dia kalau senyap, sonok tu dia tak balik. Dia kalau gaduh, apa boleh tak balik. Itu biasa tuan ni buat suka kacang lupa kulit, tak ada lah, dia nak bagi sikit ke tak ada. Terima kasih Ustaz ni, apa hepa sedikit nak ambil Ustaz. Saya menang okey lagi sini banyak. Tak ada senyap seperti. Tapi tak apalah, perempuan yang dia bahagia tu dia okey lah tuan Haji banyak. So Alhamdulillah, dia kata dia cuma dia beritahu, dia dah follow, dia dah buat apa tu tuntutan harta sepencarian, dan cuma keputusan tu dia tak kongsi dengan dia. So jadi tuan-tuan dan saya kira tu selesai lah. InsyaAllah boleh menang kalau dia ada bukti yang cukup. Kedua tuan Haji banyak, selesai isu kematian. Selesai isu kematian, kita nak pindah isu yang kedua. Kalau kita dah bicara kes by kes, saya kongsi pada tuan Haji Puadah kes by kes. Ni cerita betul, kes yang saya terima sendiri. So tuan Haji Puadah, kita bukan nak buka air. Ada orang kata Ustaz kita buka air pula. Tak, buka air tu kalau saya cerita. Saya cerita nama orang tu, nak tahu tak? Nama Abang Ipor Tuan Zulfatar. Kalau mana tak selatan, itu bukan air. Kau beza tu tak? Contoh kan. Orang banyak aku pula yang kena tak ada contoh. So itu bukan air. Dia cerita tak ada. Tuan pula kenal, saya kenal. Jadi tuan-tuan perempuan tak apa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan pernah nampak, pernah tengok situasi macam ni, dan kita tak buat macam ni. Itu paduannya. Baik, tuan Haji Puadah, kita nak tengok situasi kedua, bila boleh menuntut. Dalam buku ni kita boleh menuntut bila je. Situasi dia tak cerita. Situasi yang kedua tuan Haji Puadah, dalam buku surat lupa, cuma dia pakai arahan pentadbiran mahkamah saja. Yang kedua, situasi kedua adalah cerai.
Dia pertama sekali mesti mati. Kalau tak mati Ustaz, tengok syarat yang kedua, situasi kedua, boleh tuntut dalam keadaan cerai. Itu sebab tuan-tuan haji, puan-puan haji, kalau cerai ni bagi orang lelaki ni mesti ada sedia. Sebab orang perempuan tak sama dia, orang perempuan orang lelaki boleh ya. Semua orang perempuan dia ada kelebihan sikit. Dia kelebihan kat tuntutan nafkah tertunggal. Cuma harta sepencarian ni dua-dua boleh dapat. Kita tengoklah harta tu datang macam mana. So cerai macam mana cerita? Ni cerita tuan ibu aja. Kes orang sobat cerai. Ini cerai pula pembubaran perkahwinan. Itu istilah dia. Pembubaran perkahwinan. Senang bahasa cerai je lah. Panjang sangat nak cakap tu. Pembubaran perkahwinan dan dengan maksud cerai. Kes dia ni tuan haji buat kahwin tak ada anak. Kahwin tak ada anak, tapi isteri minta cerai. Taklah, saya pun tak masuk campur isu sebab tu dia cerai tu. Minta cerai. Baru 6 bulan beli rumah. Dah kami lama dah. Cuma beli rumah baru 6 bulan. Rumah loan suami, serupa perangai lebih kurang tadi juga, cuma tukar watak saja. Rumah nama isteri. Isteri minta cerai, rumah masih dalam hutang. Macam mana nak buat Ustaz? Boleh tak tuntut harta sepencarian? Dalam situasi ni sekali lagi harta sepencarian berperanan. Cerita dia tadi apa? Baru beli rumah 6 bulan, tak seronok, masuk rumah tak seronok, bergaduh punya pasal perceraian, isteri minta fasakh. Bila isteri minta fasakh, tuan-tuan haji, puan-puan haji, cerai tu jadi, so pergi ke mahkamah masuk. Jadi isunya rumah tu, sebab rumah tu suami yang tanggung. Rupanya kes DP ni pun seakan-akan sama situasi macam ni. Itu pun sama juga, isteri minta cerai juga. Di mana suami buat maksimum loan, isteri minta cerai. Macam mana nak buat Ustaz? Jawapan dia adalah harta sepencarian. Lawan di mahkamah. Kena pergi naik mahkamah, buktikan yang rumah tu milik tuan-tuan. Cuma orang lelaki ni saya tak boleh nak bagi kata lah. Kadang-kadang orang kata, boleh tak jamin tak saya menang? Yang ni susah nak sebut. Sebab jaminan menang ni tertakluk kepada mahkamah, tertakluk kepada hakim. Hakim yang mendengar kita punya hujah. Sebab manusia ni dengar tuan ni bukan robot, bukan AI. Ni manusia dia ada emosi. Kadang-kadang dia pegang orang tu. Saya tak boleh kata dia pegang macam mana, tapi dia ikut emosi manusia. Kadang ada kes tu perempuan benar, ada kes tu lelaki benar, ada kes tu dua-dua tak dapat. Ada macam tu, dia tak menentu. Dia tak macam paraik hukum daripada Allah senang. 1/8, 1/4 tu yang pilihan bagi isteri. Tapi kalau harta sepencarian dia tak ada. Dia keputusan hakim. Cuma kita boleh try saja, boleh lawan di mahkamah tu, tentu saja jawapan. Kalau rezeki berpihak pada tuan-tuan yang memohon, insya-Allah. Yang penting usaha dah buat. Macam kes tuan ni, tak macam mana Ustaz, saya yang bayar rumah ni boleh tak Ustaz? Yang ni kan kes mati, ni kes hidup. Kes mati sedih, yang ni menyedihkan lah. Sebab ada kes macam ni juga, kes dia rembau sama. Lepas cerai, dia jatuh talak. Itu lelaki talak pada isteri dia, talak luar mahkamah. Satu halang cerita dia tu. Bila talak tu wajib wajah sah kan, dia edah, isteri tu beredah. Bila isteri beredah tu wajib wajah, kes sama. Tanah tu tanah isteri. Dia cerita lebih kurang lah tu. Ni saya nak bagi sikit, dia lebih penuh juga. Tanah isteri punya. Yang bina rumah atas tanah isteri ni suami. Cerai tu wajib wajah. Bila bercerai, dalam edah tu isteri memang duduk dalam rumah tu. Walaupun suami yang bina, suami yang duit suami, tak apa. Tapi hukum edah, suami kena keluar, bukan isteri yang kena keluar. Yang dia kena tahu lah. Kalau bercerai, jatuh talak, dalam tempoh edah, isteri tersebut kena duduk dalam rumah dia duduk, yang kita duduk dengan dia tu lah. Kita jangan gatai lah, kita pula suruh dia keluar. Ni kadang-kadang terbalik, awak keluar, dia suruh awak kena keluar. Lepas tu dia bukan awak, dia keluar. Kalau betul, habis saja edah tu nanti berajak, suami kena boleh lah, awak angkut barang-barang awak keluar. Isteri kata siapa yang keluar? Awak lah, kena habis edah. Dan itu jalan lah, awak sila lah keluar.
bukan saya keluar, awak keluar tau. Dah gaduh, dua-dua dah nak keluar. Yang suami kata ni saya, yang ni dah duit saya. Bank saya pinjam tau 200,000. Yang isteri kata memanglah awak pinjam, tak masalah, rumah ni duduk atas tanah saya. Awak nak korek tanah, awak korek tanah, sila. Masalah ni tanah saya, sampai ke bawah tu tanah saya. Aku nak cakap dua jiwa je, ada gaduh dua-dua. Cerita dia kalau cerai jangan gaduh. Tu dia tip kan. Dia kalau cerainya elok, dua jiwa je, mesti elok. Tahu senang macam dalam kes yang tadi Tuan Haji Buajang, harta sepercarian. Dalam kes di Lembang juga harta sepercarian. Semua Tuan Haji Buajang. Sebab dalam ikut kanun tanah negara, rumah yang dibina atas duit orang lain, siapa yang pemiliknya sah? Jawapannya adalah pemilik tanah. Semua juga rumah kes yang tadi. Rumah loan suami tapi dalam grant bubuh nama isteri. Rumah tu diiktiraf dalam undang-undang siapa punya? Isteri, bukan suami. Suami pernah lelah lah cari duit tapi dia tidak iktiraf. Itu sebab kena ada ilmu. Ilmu memiliki harta. Kalau tak ada ilmu ni yang nak gaduh ni Tuan Haji Buajang. So jalan terbaik bagi kes yang tadi itu, saya kata bawa ke mahkamah, harta sepercarian putuskan. Lepas tu dah dapat keputusan, andai kata, sebab saya ada kes, andai kata mahkamah putuskan setiap orang boleh memiliki 50% setiap orang. Ada kebanyakan kes macam tu boleh. Rumah Tuan Haji Buajang yang bagi seorang ni, tapi lepas tu untuk atas pencarian setiap orang dapat bahagian 50-50. Tak ada siapa yang menang. Yang rugi tu pada orang yang bayar tu lah. So hakim kata kalau itu 50 masing-masing, 50%. So kalau kes macam ni ada orang datang, macam mana Ustaz? Ni mahkamah saya dah tuntut ada sebagian, kena pula 50% pula Ustaz. Saya tak dapat semua lah. Macam mana nak dapatkan semua? Jawapan dia kena pergi bincang, kena runding dengan bekas isteri. Nanti sebagai saya kata jangan gaduh. Sebab nak kena runding, bincang elok-elok ni awak. Saya nak beritahu, kita dapat 50% setiap orang, awak beli bahagian saya boleh? Itu nak kena runding tu. Awak refinance balik, kita tukar nama awak teruskan. Sebab mahkamah kata memang rumah ni setengah-setengah, tak kena kita duduk setengah-setengah. Nak bila detail tengah-tengah dia tak kena pula. Saya pun nak keluar dulu juga, awak pun nak keluar dulu juga. Kalau macam tu, rumah ni kita bincang, siapa nak rumah? Siapa yang nak dia beli? Katalah suami kata, awak bukan ada duit pun, saya bubuh nama awak je. Sekarang ni mahkamah dah putuskan rumah ni dua nama. Macam ni lah, saya bagi kat awak bahagian setengah daripada awak tu, saya bayar ikut nilai rumah, setengah saya bagi kat awak. Bukan nilai hutang tu je banyak, dia kata runding tu. Setengah nilai semasa saya bagi kat awak, awak keluar boleh. Kalau isteri setuju senang. Apa juga, isteri kata dah ayah lah bang, saya nak duduk rumah ni, saya seronok duduk rumah ni, banyak kenangan dengan anak-anak. So abang dah keluar, saya beli dengan abang. Okey juga. So selesai tu ni pergi ke mahkamah atau buat ni, buat buat isi borang 14A, buat pemberian kasih sayang hibah. Jadi rumah satu nama kembali, jangan kekal dua nama. Sebab saya ada kes dua nama bercerai. Memang complicated tu Haji Buajang. Jangan bila bercerai kekal sampai mati. Sampai mati. Saya ada kes tu, bila mati lagi complicated, nak jumpa bekas-bekas. Selesai waktu hidup. Itu sebab kita mengaji, kita kongsi ni Tuan Haji Buajang berkisar banyak kisah kita hidup. Waktu hidup ni kena buat tindakan, waktu mati dah tak ada dah. Mati ni tak ada tindakan dah. Tuan Haji Buajang paraik cerita dia. Tapi waktu hidup Tuan Haji Buajang, waktu ni lah kita nak mengancam. Jangan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Beli duduk atas tanah orang lah, buat lambat lah, harta pencarian, benda-benda tak boleh buat. Ada kes cerai juga Tuan Haji Buajang. Dia bercerai dengan isteri pertama, dia kahwin dengan isteri yang baru. Bila dia bercerai dengan isteri pertama, dengan isteri pertama tu dia tak ada anak. Rumah dia beli, dia beli dengan isteri, dia beli rumah tu dengan isteri pertama, tapi nama-nama dia bercerai. Cerai elok kan, dia cerai elok. Cerai tak elok, dia kahwin dengan isteri tu, dapat anak perempuan. Tahu punya tahun, banyak tahun orang Melayu kita, bukan dengan saudara pun. Tahu punya tahun Tuan Haji Buajang, dia ni pada masa sama dia buat dokumen hibah. Dokumen tu sah.
Dia buat hibah, tak turun apa, dia buat dokumen hibah. Dokumen hibah, dia bagi rumah yang dia duduk dengan isteri kedua ni, yang dia beli waktu dengan isteri pertama ni, yang tak tutup-tutup sampai sudah ni. Biasalah sebab tak datang surau surau itu. Dia tak reti tu je macam. Yo, tak apa, tunggu awak mati, baru saya tutup. Dia sebenarnya tunggu mati. Ni waktu dah cerai boleh tutup. Dia berfahaman orang kita tu, dia tunggu mati. Jangan tunggu mati, dia complicated. Ini complicated dia tunjuk. Macam mana tuan dia buat? Dia mati. Waktu dia hidup, dia buat hibah rumah dia ni bagi pada anak perempuan dia ni. Larjak lagi budak ni pun, budak perempuan. So buat bagi hibah tu sah. Dia buat proper, dia bukan pakai mulut dengan boleh senang nak sabar. Dia pakai dokumen sah pun di mahkamah syariah, hibah ni sah. So cerita dia tuan dia buat, bila dia tahu bekas suami dia mati, dia pergi tuntut rumah yang suami dia hibah kepada dia tuntut balik rumah tu sebagai harta sepencarian. Ni kes ni jadi. Dia tuntut rumah tu sebagai harta sepencarian. Dia file kan. Dia file tu nanti buat je. Bila dia file, dalam mahkamah ni kes ni unik sikit. Dia mana dia menang. Tu saya kata tu, dia menang memiliki rumah tersebut total 100%. Itu hibah kan. Dan mahkamah mengisytiharkan hibah tersebut dibatalkan. Ada tengok jadi banyak kuasa tu kena tuju. Hibah nasah pun kadang-kadang hibah, kadang-kadang bila harta sepencarian dibuktikan, dia boleh membatalkan hibah tersebut. Hibah nasah lah, dia pun tak biasa lah. Mahkamah negeri lain batalkan keputusan mahkamah. Dia bukan tak disyukur sebab mahkamah penduduk, mahkamah syariah cuma negeri berbeza saja. Cuma dia sah tak memang sah lah. Mahkamah tu akan follow keputusan mahkamah saja sebab harta sepencarian. So jadi ceritanya saya balik isteri kedua dia tak bergaduh. Dia cerita pula bergaduh belakang tak tahu lah. Dari depan kenapa okey tak apa lah ustaz, saya reda okey lah. Dia kata tak apa lah, nak buat macam mana salah suami awak juga. Senang je lah, dalam hati saya dia tu tak dekat lah. Suami ni sepatut tu Najib pun ajar kena tanya isteri dia, bekas isteri. Rupa-rupa yang bekas isteri ni ada sumbang down payment sebab tu beli rumah. Cuma isteri dia duk tunggu dia ni mati. Itu masalah kan. Dia simpan resi dia tunggu bila nak mati, hari-hari dia tengok statement tak mati dia nampak ni. Dia tengok agak macam macam tu dia agaknya lah sebab dia tahu bila bukan suami dia mati, dia tutup pandai pula dia dua jiwa je. Dia dalam pusaka dapat tak? Tak dapat. Tapi dia tunggu rumah tu, rumah cantik tepi jalan pula, duit down payment betul, pembayaran dia banyak tu, sumbang duit rumah tu. Cuma dia buat senyap sepi, dia tunggu orang tu mati dulu. Bila mati tu dia panik lah ni. Sebab dia kan ni rumah si nanti dia tak apa nak duduk dengan anak ni. Rupa-rupa dia kena tua rumah. So cerita dia tu adik Puan Ajah sama juga. Kita showkan dia ni isteri pertama yang menang dapat rumah ni runding dengan isteri baru. Kenakanlah sewa, jangan halau. Sewa lah, sewa runding. Tu saya kata tu janganlah peralau orang, zalim. Jangan zalim dengan orang. Tu saya kata memang hak kita menang lah, tapi jangan zalim dengan manusia. Manusia Allah mulia kan, jangan zalim. Macam orang pola pilah sikit, keluar halau adik ipar dia. Dia tutup tanah tu dia. Kejam. Halau waktu bulan Ramadan tu. Orang nak raya tu je banyak. Orang Melayu kita ni, bukan orang Brazil tu je banyak. Orang negeri sembilan. Astagfirullahaladzim. Ni bulan Ramadan. Bukan orang yang pergi menari-nari kat Bukit Bintang tu. Hajak. Nak bagi tahu tu je mana. Harta nilai macam tu. Kita nak bagi tu lah. Harta nilai macam sikit. Dia boleh buat orang pening tu. Macam orang teratuk peti air, dia pening. Dia je banyak. Dia jadi hilang ingatan tu. Ada banyak ambil. 3 orang ajar ni halau wali ipar. Tak ada bagi notis. Bulan dia tak kosong rumah. Atau dia cerita nanti tak masuk ni cerita tu. Itu bukan harta sepencarian. Itu cerita lain. Kita bawa cerita. So cerita tu Najib pun ajak. Harta sepencarian dalam kes ni saya nak bagi tahu, kalau Tuan Najib pun ajak bercerai, pastikan harta tersebut tanya bekas isteri nak tutup sekarang. Saya kahwin baru nanti awak jangan petikai pula. Macam tu. Buat awal-awal. Bercerai saja, bukan saya nak suruh bercerai tak. Tuan Najib pun ajak, bukan maksud saya tu. Saya kata bagi orang yang bercerai,
Bagi orang yang bercerai, tuntut elok. Berlaku selepas perceraian tu sah syarat dia. Ni ada satu pinggan mangkuk tu jiwa dia. Panggil pinggan mangkuk, panggil mangkuk, bahasa orang kat pinggan mangkuk. Dia ni kahwin kat sebadan. Hak nyai. Bukan nyai dia je. Bukan. Orang Senawang dia ni pun dia bagi tahu kat isteri dia, ni yang saya seminggu pergi sebadannya. Jangan tempat tonggelar macam tu lah. Bang, kenapa nak pergi sebadan? Alah, kawan saya lah, kawan-kawan pejabat nak buat sikit batik kat sana. Mandi pula gaji berjaya dia. Isteri ni bagus, dengar, faham dia ke bang. Oh, kawan-kawan pejabat abang semua pergi. Padahal ke kawan pejabat dia orang dia nak nikah cerita dia. Tapi cerita pada isteri dia ni ada ya nak pergi dengan kawan-kawan pejabat, ada cuti, ada kawan-kawan pejabat nak buat event kat sana, event kawan-kawan pejabat. Padahal dia kahwin tu ni banyak. Bila dia kahwin kat Supadan tu Haji buat je. Lepas 3 hari kahwin, dia ambil cuti seminggu. Kononnya nak bulan maju terus ya. Lepas 3 hari, isteri pertama kantui. Isteri pertama tu sedang di Senawang. Tahu pula tu Haji banyak. Tak tahu macam mana tahu, saya tak tahu lah. Kantui, isteri kedua kata abang balik. Kalau abang tak balik, kiamat pasti berlaku. Kiamat tu, orang lelaki tengok kiamat tu Haji banyak. Kelam kelibuk dia, balik dia, berapa balik dia? Ui, sanggup balik tak jadi seminggu tu je banyak. Sebab isteri pertama kata kiamat. Kiamat ni memang tak ada masa depan lah ni. Isteri pertama pula boleh istilah kiamat pula kerja pun ada. Abang balik, abang tak balik, kiamat pasti berlaku ni. Okey, saya balik. Dalam perjalanan balik tuan-tuan, dia jatuhkan talak kepada isteri yang dikahwin kat badan ni. Ada perangai, ada ni orang pun isteri manusia macam ni tuan-tuan lah. Tak tahu macam mana cerita, dia jatuhkan talak. Jumpa Ustaz, nak tanya Ustaz, cerai saya tu sah tak? Dia tanya saya, cerai saya tu sah tak Ustaz? Cerai dalam kereta. Tuan Haji Puan Ajar nak jawab tu, tuan-tuan perempuan, cerai saya tu sah kan? Saya nampak harapan dia supaya saya cakap tak sah. Boleh dia sambung balik. Dia tak cakap macam tu lah. Sekarang dia dah jatuh talak lah. Makin kuat bunyi dia. Sambung sikit dia lagi banyak. Apa tu, cerai dia sah ke tidak? Saya jawab, nak sah apa ke benda dia? Kahwin pun tak sah. Sahkan dulu perkahwinan, baru boleh saya beritahu cerai itu sah atau tidak. Kahwin pun tak sah. Sah? Siapa kata sah? Sepadan? Sepadan dalam dimensi ni tak sah lagi. Siapa-siapa yang kahwin kat sepadan kena sahkan perkahwinan di Malaysia. Tak kira sepadan ke UK ke siapa ni kena sah perkahwinan di Malaysia. Tuan-tuan ni bagi orang lelaki bercakap 2 kali tadi. Dia kahwin di luar, kahwin tanpa kebenaran 2,000, kahwin apa sebab 4,000 bagi lelaki, bagi pasangan ni 2,000. Masa total 6,000 lah kena sebat kalau nak buat nasihat mahkamah. Ada sebab kahwin kat dalam Malaysia. Nasihat dia yang kahwin kat sepadan, kahwin dalam Malaysia. So tuan Haji buat je, sahkan dulu perkahwinan. Kalau perkahwinan sah, baru turutan yang kedua perceraian. Adakah 3 hari kahwin tu dia boleh tuntut atas perceraian? Tanya tuan Haji buat je, boleh ke tak boleh? Jawapannya dengan saya buat apa harta yang ini. Kalau setakat jajan dekat Thailand tu, dia nak bayar tuntut kereta tu. Apa benda nak tuntut? Ada beli rumah ke dalam 3 hari tu? Kereta ke apa ke? Sebab harta yang datang selepas kahwin saja kita nak tengok. Harta yang tak ada selepas kahwin ni tak nak bincang. Nafkah ada lah sikit, tapi 3 hari tak berbaloi nak tuntut. Nafkah boleh lah tuntut, tapi tak berbaloi lah. Tuan Haji Muhammad Azul jadi macam sia-sia sikit nak proses mahkamah tu. Mahkamah mana nak layan Tuan Haji Muhammad. So cerita bagi Tuan Haji Muhammad, jangan duk buat perangai macam tu lah. Buat ni dulu. Cerita kita berkaitan dengan perceraian. InsyaAllah kita akan masuk sebab yang ketiga, iaitu poligami. Ini menarik juga Tuan Haji Muhammad.
Poligami tu Haji banyak. Kita tadi pun cerita juga pada poligami tadi. Yang ni baru untuk poligami terus. Apa isu dalam poligami? Banyak orang kita kahwin nak di Kuala Pilah Tuan Haji Buajak, ada suami ni tak nak sahkan perkahwinan. Poligami, isteri kedua dah ada anak seorang pun tapi tak nak sah. Sebab apa tak nak sah? Yang suruhkan perkahwinan tu sah siapa? Isteri pertama. Bukan isteri pertama kita cerai, tak. Ini bagus punya orang. Isteri pertama ni dah reda dah pun. Cuma dia suruh abang sahkan perkahwinan dengan isteri kedua. Itu je syarat tadi. Kan suami dia kata tak nak. Ada pula jenis macam tu, jenis piring macam tu pun dia. Susah nak terima. Nak tahu apa isu dia, dan tersambung bulan hadapan. Kena takut juga nak bagi. Bulan depan baru kita nak tahu apa isu sebenarnya tuan dia tak nak sahkan perkahwinan. Ada cerita dia. Jadi insyaAllah tuan Haji fikir pun tidak. Jadi insyaAllah tuan Haji Buajak, kita akan sambung kita punya perkongsian pada bulan hadapan. Tak maaf banyak-banyak ada soalan. Tahun depan tu, bukan bulan depan, tahun depan. Betul lah juga tuan Haji. Terima kasih ingatkan dia. Tahun depan kita jumpa. Boleh tuan Haji Buajak, selamat berprogram pada minggu ini. InsyaAllah tuan Haji Buajak selamat memasuki tahun yang baru. InsyaAllah kita berjumpa di tahun yang baru. Apa-apa mohon maaf, tangguh kita dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.